Ini saya nak share kerabu mangga ataupun kerabu pelam. Orang sini sebut kerabu pauh. Pauh reknge orang sini cakap. Kalau kat luar cakap pelam telur. Ni dia. Ni. Besar-besar ni. Okey, ni semua bahan ni kita dah cuci bersih ya. Jadi senang kita potong-potong je terus buat kerabu. Ni pelam telur ni kita buang kulit dia dulu. Walaupun kita dah bersihkan tapi kulit kena buang lah kulit. Macam ni ada 5 biji buah dia, buah pelam. Okey, dah siap ya. Dulu kita cincang dengan pisau macam ni. Okey, sekarang kita beli je alat ni. Okey, kita tarik benda ni. Dulu kita cincang-cincang je dengan pisau. Silap hari bulan kena jari. Ni tak payah dah sekarang ni. Banyak di kedai-kedai, kedai RM2 pun ada. Okey, macam ni dah siap. Okey, ni bunga kantan ni kita hiris nipis-nipis. Ataupun halus-halus. Okey. Macam ni. Iris nipis-nipis. Ini dah iris nipis, kita masukkan dekat mangga kita tadi. Dan kita potong bawang pula. Sama juga kita racik nipis-nipis. Ni serai pun sama kita hiris nipis-nipis. Kita cincang. Setengah orang ditumbuk. Ni kita tak tumbuk, kita cincang bagi dia halus sikit. Dan kusum ni kalau suka lebih masukkan banyak, tak suka rebus sikit-sikit dah lah. Okey, siap macam ni. Masukkan sekali. Dan cili, siapa suka pedas boleh taruh lebih ya. Cik An cukup lah banyak ni. Okey. Ni ikan bilis. Kalau ada udang kering, boleh masukkan udang kering. Yang ni ikan bilis. Kita goreng garing-garing macam ni. Dan kita tumbuk. Okey, macam ni. Nampak ni. Ni macam panah yang telah kita sangai tanpa minyak kita buang kulit dia macam ni. Okey, kita tumbuk. Tapi kacang ni tak boleh kuat sikit, dia melompat. Sebab dia licin. Okey, dah siap macam ni. Okey, dah siap macam ni. Okey, sekarang kita masukkan gula. Sesuaikan dengan cita rasa kita ya. Dan ni sos ikan ataupun kecap sotong. Yang ni masin ya. Kalau tak ada ni boleh gantikan dengan garam. Okey, kita gaulkan. Bismillah.
rata-rata. Okey, kita masukkan kacang, ikan bilis. Pak, ikan bilis. Baru ada rasa ikan bilis, kacang, daun kesum. Campur membuka selera. Dia rasa masam-masam manis, pedas. Okey, bolehlah kita hidangkan. Okey, bolehlah kita taburkan kacang goreng dan ikan bilis. Okey, dah siap. Selamat mencuba ya.